Okey, dah sampai. Dah marah. Brushless impact driver Dengar bunyi dulu. Okey kualiti solid berat pun okey, lagi ringan daripada total impact driver Yang ni dia guna bateri 18 volt 1.5 mAh. Okey, getah dia okey grip sedap. Sedap pegang. Tu ada LED. LED dia terang ni, saya tunjuk gelap. Gelap terang tak? Ni antara model yang ada ring LED kat depan, sebab tu saya ambil ni. Cantik-cantik Ni dia punya cover hammer ni aluminium alloy ni, ringan ni. Okey, lepas tu yang best dia ada ni ada memori Macam kata intelligent control chip Ada memori, maknanya kalau kita tadi set satu, bila on balik dia satu juga dia punya kekuatan dia. Ini kita test dua tengok Okey, kita biar padam jap. Ada bateri indicator. Ini pun best forward reverse Rambut plastik. Okey lah. Tak ada goyang sikit lah. Okey, tengok memori function dia. Nampak tu? Kepada level 2 balik walaupun dah off tadi, ataupun kita reverse, kita on balik ke forward, dia 2 balik ni function yang ada pada impact driver Macam total juga Itu indicator. Lepas tu ada hook ni dia sangkut lubang pun dah banyak. Jadi bila brushless ni dia magnet kan dengan variator dalam. Jadi musuh utama dia panas lah. Dia kalau banyak lubang, dia buat ni macam ni, so heat dissipation tu akan lagi cantik lah. Pengaliran haba tu akan lagi cantik. Okay, ni dia punya spek dia 1900, 5800, 16.8 volt Ada 3 bahasa set serial number. Okay, ni charger dia. Kita tengok spek charger dia. Boleh tulis ni. Input 140 volt, output 16.8 volt, current 1 A. Jadi ni charger biasa lah. Lembab 1 A ni. Dia lagi tinggi M lagi cepat lah charge. Jadi ni basic ni lah charger. Kosong ni. Murah punya kan, boleh lah. Dia ada plug pakai 3 pin tapi tak ada sirim Ni hard case dia. Sikit. Boleh buka jenis blow punya lah, bukan solid punya tu. Goyang juga boleh ikut juga. Dia ada clip ni lah. Yang bagus ada clip ni. Sekejap ni clip ni yang kuat ni. Okay, nak protect kita punya tool kan. Tapi kalau dia bagi foam lagi baik lah. Tapi kena lah dengan harga pakai blow mold macam ni kan. Okay, ni dia punya magnet lah. Dia katakan high grade temperature resistant magnetic tile. Jadi pakai magnet yang baik sikit lah daripada biasa punya. More copper wire, lagi banyak copper bahagian dalam dia lah. SMD punching sheet, maknanya higher flux rate. Oh, ada 2 lah dia punya versi dalam ni magnet tu. Dia punya graph dia boleh tengok kompetitor bawah dia 20%. Ok lah, dia cordless murah ni, dia penjagaan bateri lah penting nampak ni. Sebelum guna charge dulu charge dulu. Lepas tu di charger we offer is exclusively design charger. Maknanya charger dia khas untuk bateri ni saja Janganlah guna charger lain Nanti bateri dia lari dia punya M dia punya voltage dia ni rated untuk charger ni je. Jadi guna yang dia punya lah. Lepas tu dia ada bagi ni high speed steel drill bit. Ada 2, katanya 100mm steel drill bit. Ni yang dia bagi PH2 Okay, ni drill bit yang dia bagi ada label dia PH2 5.0. PH2 punya mata lah. Ni berguna lah untuk kabut kat rumah ke bang kecil-kecil kat rumah. Dia kata dia bagi ni macam tungsten carbide punya mata drill bit. Boleh drill tile ni kalau ikut ni lah. Dia punya jenis mata ni tak tahulah untuk besi ke. Katanya 2, tapi dia bagi satu untuk tile ni tungsten carbide nama dia. Kalau ikut bentuk ni macam tungsten carbide untuk tile. Okay, baik tak marah. Ada memory function nampak tu, still lagi level 2.
Okey. LED dia punya cap ni ataupun drill bit holder ni kalau goyang sikit memang fleksibel. Saiz dia suku inci boleh masuk hex lah, hex bit macam ni. Ini hex. Boleh tengok dia punya ni tak adalah tegak mana, ada sikit lah pendek sikit. Tapi impact macam ni kena pakai mata drill bit yang berkualiti betul tak? Nampak goyang ni yang dia bagi free ni biasa ada memory function tu yang ni lah. Button dia ni flimsy sikit lah, kadang bila kita tekan kadang bila kita tekan kena, kadang tak kena. Kena tekan kuat lah kadang bila kuat sangat cepat rosak pula button ni kan, dia agak-agak lah. Ok, 3 ok, V18 lithium ion DAG pula dia tak tulis, tak marah, dia tulis DAG dark. Alah ni Milwaukee lah kalau saya tengok yang M18 punya impact driver tu. Total kalau buat macam ni dah boleh saing-saing lawan lah. Ini yang bateri besar, total kalau buat yang 18 volt ke, buat 21 ke, memang boleh lawan lah. Tak marah pun sama boleh lawan dengan total sekarang. Milwaukee, Dongfeng ke DCA tu semua boleh lawan lah. Kalau bateri diperbaiki, charger dia bagi yang besar sikit kan, jadi cepatlah sikit charger dia. Drill bit dia bagi yang quality sikit pun ok, basic biasa je, cuma dia magnet lah kan, PH2. ok lah, ok lah, sedap pegang saiz ni ok lah, jadi tangan kita tak letih. Kalau yang ni ni berat lah, bunyi pun lain doktor lain ni model 400 ni 280 Nm, yang ni rating dia 150 Nm. Ikut dalam manual lah, kat sini tak tulis, ni tulis RPM je. ok, grip dia, bateri dia pun katanya yang baru ada 4 lah sel tu, 1, 2, 3, 4, biasa 3 kan, ni bagi 4, lebih sikit lah, walaupun 1.5 ok lah, boleh beli spare part nanti, boleh beli extra setiap dia jual ni 4 biji ni. ok, tak marah. Dia punya ni pun dia punya picu dia ataupun trigger dia smooth juga ada 4. Sekejap kita try yang satu pula. Ada 4 level lah, low, medium, lagi, strong lagi, medium, slow, slow lah. Ada 4 level lah, 1, 2, 3, 4. ok, total pula ada 1, 2, 3, 4, total ada 5 ada 4. ok lah, memang upgrade lah, betul lah. Dengan ada LED ring dia melawar betul lah, solid dia punya getah pun grip tapi lagi best ni lah, ada lembut kat sini tu, bila kita peluh pun dia, kita tak rasa sangat ni lain lah getah dia. Yang ni adalah rasa getah murah tu sikit getah keras orang kata, bukanlah getah yang lembut sedap macam Bosch ke kan. Tu dia punya skru dia pun, skru ikat bodi ni saya rasa stainless ni. Label dia pun cantik tak marah senyum bahat saya ada serial number. ok, bila letak ni dia ada getah yang sebelah ni, jadi tak adalah touching body kan, body dia plastik keras tu, jadi adalah juga protection, perlindungan. Kalau belah kanan ada hook tu, jadi dia tak kena body. Hook ni pun baik ni dia bagi yang keras ni boleh cabut lah kalau tak suka. Ada bateri indicator 3 tu lah biasa, low, medium, high lah. ok, ini aluminium ni plastik saya rasa. Ni LED dia, LED pun plastik. Nak hati-hati lah kalau nak drill ke impact part yang pecah, takut kena plastik ni. Tak apa, kita try tengok nanti macam mana. Lain tak ada apalah, boleh tengok dalam ni sekejap. Nak buka pasang bateri pun ok tak adalah susah, tapi kena 2 tangan lah. Smooth juga, ada goyang ke sangkut ke, ni dalaman dia tebal juga plastik dia. Boleh tengok pin dia tu, contact point untuk bateri kat dalam bawah tu ada 2 lah, kiri kanan. ok, oh tapi tak boleh kalau tak ada bateri. Sekejap, try masukkan ok, bila cabut bateri memori dia hilang, dia jadi satu balik. Tadi saya dah set 2. ok, kita test untuk impact skru. Saya biasa buat kayu, saya tunjukkan kayu je lah batu tak ada nak tepuk, batu dah ada alat dia, alat lain lah, kita try kayu pula. Kita try set 1.
Scope mata. Okay, boleh tengok dia punya LED. Terang set dia. Okay, nom reverse pula. Klik sekali. Sini pula. Okay, nom tu kita nak try reverse dia ada auto stop tak? Kita kena tekan je Okay, saya set dia. Okay, ada auto stop dengan ni lah continuous. Tidur kena tekan balik. Pusing tu forward balik. Ada dalam memori dia satu balik ni betul canggih, berbaloi lah kalau beli. Memang menarik lah dengan LED dia. Bateri dia pun ok lah. Akan datang mesti ada upgrade ataupun spare part dia jual ke. Dapat 3.0 mAh ke 4 ke kan, dapat 21 volt. Lagi power, lagi bagus. Ok ringan impact driver ni lagi ringan daripada total punya lah. Total sebab bateri besar 20 volt 2 mAh. Yang ni 18 volt 1.5 mAh. Ok lah, saya guna untuk kerja-kerja kayu lah. Untuk macam ni nak apa, ikat skru lubang ke mudah lah. Sebab dah pakai yang impact driver yang saya besar, kuat memang kuat tapi berat, jadi tangan kita cepat lenguh lah. Guna yang ni kecil sikit, sudah ada hook boleh gantung ke. Bateri pun bagi dua, sementara satu tengah cas, satu lagi boleh saya guna. Pakai sambil cas lah. Biasa cordless tak marah yang murah-murah generic China ni. Ni rasa saya rasa dia yang paling latest lah. Ada ring LED kan, ada memory function ni, ada auto stop reverse function tadi tu. So dia paling latest lah yang bawa generic cordless brushless impact driver daripada China. Nanti brand lain mungkin akan rebrand, mungkin lagi murah ke, lagi mahal ke, bateri lagi besar ke. Tapi ni yang sekarang tak marah bawa ok harga 100, saya dapat 140. Siap shipping lah. Siapa dapat lagi rendah untung lah kan, guna voucher ke apa ke, free shipping ke, dapat lagi rendah dapat 100 ke ok lah kan. Untuk DIY rumah ni ok lah. Untuk kerja saya rasa tak sesuai sebab bateri kecil. Ni pun kita guna test untuk 1 skru, belum 100 skru, 500 skru ke satu hari. Lepas ke bateri? Tak lepas saya rasa. Untuk gunaan DIY ok lah, gunaan sendiri dan ikat skru simple-simple, nak ringan. Lepas tu kat rumah jadi nak charge pun senang. Kalau kat luar bawa 2 bateri saya rasa sekejap je ni. Dan tengok kerja macam mana lah. Kerja simple-simple ok. Kalau kerja berat rasa bawa bateri tambahan, kena beli bateri tambahan atau guna yang lain lah. Guna macam total tadi. Untuk kerja luar saya rasa kena guna macam ni lah. Bateri 4 mAh. Saya pun yang besar punya ni 400 Nm, 285 Nm. Saya guna ni dah dekat setahun, dekat 2 tahun lah ok lah. Bateri dia best lah. Total antara jenama yang boleh lawan Bosch tak marah pun saya rasa boleh lawan. Boleh tengok brushless kan. Tu beza lah. Cuba tengok ini pula. Dia totally pelik satu je dia. Masa kita tekan trigger tu dia dah terus high jadi kita kena set low dulu. Low waktu dengar. Tu bunyi dah ni. Tak marah pula. Satu halus dia bunyi dia. Dia beza dia ni lah, beza elektronik. Total lagi canggih lah kan. Tak marah saya rasa baru start apply benda ni, memory function ni dengan reverse auto stop tu. Bateri beza. Ni yang saya pesan lah. Total ada juga keluar yang baru 16 volt. Tapi tu mahal lah, 300-400 set. Ni baru 100 lebih, boleh lah kan. Brand Malaysia ni tak marah. Lagi beza Anvil lah. Anvil ke dia punya magnet kecil. Anvil dia pun kecil kalau kita nak try banding lah dengan yang saya ada lah. Ni Anvil dia besar, ni kecil. Sudah ada LED ring. Total LED kat bawah, dia kat sini. Serah lah mana yang suka kan. Saya suka macam ni, yang lagi cantik. Kalau total buat macam ni, memang best lah. Memang menarik. Tak marah memang menarik pada saya. Sebab tu saya beli untuk guna kerja ringan DIY kat rumah. Ok lah. Tu beza lagi satu, mungkin magnet dalam. Tak marah dia dah tambah baik dibanding model yang lain. Dia mungkin dia dah pakai magnet yang tebal dan besar sikit daripada impact driver dia model yang lain. Kalau total besar lagi lah. Sebab dia top dia lagi tinggi, 285, 150. Bateri kunci. Kalau nak banding lah, tak boleh banding lah. Ni lain, ni compact, ni yang standard size lah. Lepas tu dia punya sharp ni pun ada lah goyang-goyang sikit, kena letak grease sikit dalam sebab ada bearing dalam. Ada goyang-goyang sikit, dia ada macam susah sikit nak masuk macam ni lah. Tak adalah smooth macam total lah. Tak ada goyang-goyang solid kan. Ni ada goyang sikit lah. Ok, saya suka tak marah. Brushless impact driver. Model dia, ni kot model dia V18. Ni model dia V18 BID1
inovatif lithium ion. Tak ada inovatif. Lithium ion dah berapa tahun, dah 30 tahun, 40 tahun lah. Cuma berjaya dikecilkan lah. Kecilkan jadi saiz pemegang boleh masuk dalam handle. Lepas tu ada rattle lah. Rattle tu dia punya anvil. Impact driver macam ni. Dia ada mekanisme kat dalam yang boleh ke depan ke belakang. Memang ada free play. Ni pun. Ni sikit je. Ni besar, ni kecil. Jadi free play dia lebih sikit lah. Power pun kecil. So okey lah. Untuk harga macam ni, Malaysia punya brand okey saya support tak marah. Kalau you keluarkan bateri lagi besar ataupun charger yang lagi baik okey lah. Charger dia masuk macam ni dengan adapter lah, ada lampu hijau merah bila tengah cas, merah bila dah full cas dia hijau. Dia tak ada klip ke apa ke, dia nyala. Dia ni pun saya rasa kabel dia tak sampai, saya rasa 1 meter. Fuse 3 pin, bukan 2 pin ataupun biasa yang 2 pin Cina punya tu, yang pelik sikit dia punya plug tu. Okey, cuma tak ada serim lah. Susah nak dapat apa serim rated, kena hantar, kena apply, banyak kerja, nanti lagi mahal kan. Dia murah sebab macam ni lah. Material dia cuma dia dah canggih lah. Dia dah ada memory function, ada auto stop, reverse bila kita buka screw. Okey, ada ring LED yang terbaru kebanyakan yang baru banyak guna ring LED macam ni. Saiz pun ringan sikit sebab dia gunakan material mungkin plastik dia nipis sikit daripada biasa, ataupun dia punya anvil hammer dia kecilkan ke, dia guna material yang ringan sikit. Macam ni dia guna aluminium alloy lah. Kalau guna besi mungkin lagi berat ni. Dia punya trigger kan semua okey lah, ada 4 level. Saya rasa kalau yang murah ayamnya 2 level ke 3 level je, ni sampai 4 je lah. Ada bateri indicator kan 3. Cuma kat bateri tak ada line indicator. Biasalah murahnya kan. Kalau total ada, ni kalau nak tengok perbandingan total boleh tengok kan, kita boleh tahu. Payah tengok daripada sini kan. Okey, itu sajalah. Itu punya case dia. Okey lah untuk harga macam ni, menarik lah untuk kerja-kerja kat rumah. Okey, memang baloi. Saya support dah malang harap keluarkan lagi impact driver ataupun cordless yang banyak jenis. Ni salah satu yang saya beli lah. Saya suka model ni, waktu saya beli. Kalau tak suka saya tengok je. Okey, baik, tak marah. Best.